Sekarang memang senang ada benda ni tau. Ni, saya memang sejenis kening yang lebat. Kalau dibiar memang bersepah dan boleh sampai sini. Kalau dibiar memang nampak garang muka. So saya rasa macam mengganggu. Biasa saya akan pergi dekat kedai India, dia akan buang pakai benang. Lagi kemas kan. Sama juga bahagian bibir pun saya memang sejenis yang ada bulu-bulu. Bukanlah misal macam lelaki tu, bukan. Tapi bulu-bulu dia sangat ketara. Sejenis yang memang nampak. Saya tak suka juga. Saya pun akan buang pakai benang kat kedai India tu lah. Tapi sekarang ni dah ada benda ni korang, tak perlu pergi kedai. Ataupun kalau dah lebat sangat baru kita pergi kedai. Tapi kalau macam dah bersepah sikit-sikit tu, kita buat je sendiri dekat rumah. Lagi senang. Ni, beli benda ni, dia bukan macam pisau cukur yang tajam tu, takut kan. Yang ni kalau kita buat sendiri pun memang kemas. Kemas, senang. Tengok ni, pisau dia memang takkan kena dekat kita punya kulit tau. Ni, dekat bahagian bibir pun kita boleh buang juga. Kalau ada bulu-bulu kecil, kalau korang tak suka kan. Saya memang sejenis yang ketara bulu-bulu dia. Yang kening pun sama. Kalau dibiar memang bersepah, dia boleh sampai sini. So memang muka nampak garang. So biasa pergi kedai India buang pakai benang tu lagi kemas. Tapi sekarang ni dah ada benda ni. Kalau dah bersepah sikit, kita buang sikit-sikit je. Tapi kalau kening korang dah cantik, dah elok, tak bersepah, okey, tak payah buat lah kan. Ni untuk yang kalau korang rasa kening lebat, lepas tu bersepah-sepah kan, rasa mengganggu, rasa macam tak selesa, korang bolehlah buang sikit-sikit, kemaskan. Macam tu. Ni korang boleh beli benda ni, best gila, serius. Korang akan dapat charger dia sekali tau. Ni.